Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulihil karim imamil muttaqin sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a ila da'watihi ila yaumiddin. Sidang jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terlebih dahulu kita panjatkan rasa syukur kepada Allah di atas keizinan, kesempatan dan juga kesihatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga pada malam yang mulia ini sekali lagi kita dapat bertemu di rumah Allah. Lebih lagi kita dapat bertemu di dalam majlis ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan ila al-ilmi, salakallahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuju ke majlis ilmu, nescaya Allah akan perjalankan orang itu akan jalan-jalan untuk ke syurga Allah. Tuan-tuan bukan berada di atas jalan menuju majlis ilmu sahaja, bahkan tuan-tuan sedang berada di dalam majlis ilmu. Maka berkatalah Allah kepada para malaikatnya, untuk orang yang duduk berada di dalam majlis ilmu, dua perkara Allah akan kurniakan kepada mereka. Yang pertama, Allah akan kurniakan kepada orang yang duduk dalam majlis ilmu rahmat dan kasih sayang Allah. Apabila Allah kurniakan rahmat dan kasih sayangnya kepada manusia, yakinlah akan ada yang sedikit di dunia ni, melainkan Allah akan beri kecukupan kepadanya. Tidak ada yang sempit di dunia ini, melainkan Allah akan kurniakan keluasan untuknya. Dan tidak ada yang susah dalam hidup ini, melainkan Allah akan mempermudahkan urusan untuknya. Apabila seseorang manusia itu mendapat rahmat dan kasih sayang Allah, bagaimana cara kita nak dapatkan rahmat itu? Tuan-tuan, puan-puan, datanglah, duduklah dalam majlis ilmu, walaupun sekejap. Kalau tak faham, buat faham. Kalau mengantuk, tidur. Kerana tidur dalam majlis ilmu lebih afdal daripada langsung tak datang. Tapi jangan tidurlah. Kalau pun nak tidur, mungkin pernah tadi siang kerja kan, pesan ke orang
mati habis nanti tolong kejut. Yang kedua, kata Allah kepada malaikat, untuk orang yang duduk dalam majlis ilmu, Allah akan anugerahkan kepada mereka maghfirah ataupun pengampunan daripada Allah. Rupa-rupanya ada banyak cara bagaimana supaya Allah boleh ampunkan dosa kita. Selain daripada kita sembahyang sunat taubat, selain daripada kita perbanyakkan istighfar, ya, rupa-rupanya apabila kita hadir, kita duduk dalam majlis ilmu pun Allah boleh ampunkan dosa kita. InsyaAllah 8.34 waktu Isyak. 34 ke 37? 39. Maknanya lebih kurang 40 minit kita duduk dalam majlis ilmu. Maka sepanjang itulah Allah akan ampunkan dosa kita, ya, mudah-mudahanlah. Jadi tuan-tuan, terlebih dahulu saya dan kita semua ikhlaskan niat kita untuk menuntut ilmu. Baik, malam ni tajuk kita masih lagi tajuk yang sama, iaitu larangan mencela. Nabi kata tak sepatutnya orang beriman, ya, suka mencela. Tak sepatutnya orang beriman suka menghina, dan tak sepatutnya orang beriman suka memaki hamba orang. Kerana itu dalam satu hadis, ya, kata Nabi SAW, ada 5 perkara yang hanya ada pada orang beriman tetapi tak ada pada orang munafik. Yang pertama, kata Nabi, perkara yang hanya ada pada orang beriman tapi tak ada pada orang munafik, al-fiqhu fiddin. Betul kita mengaku kita ni orang beriman, kata Nabi, yang pertama kita kena pastikan kita memahami selok-belok agama, walaupun taklah secara mendalam, tetapi sekurang-kurangnya kita tahulah mana dosa, mana pahala. Sekurang-kurangnya kita tahu mana yang haram, mana yang halal. Jangan langsung tak tahu. Yang halal pun kita punya, yang haram pun kita punya, yang pahala pun kita buat, yang dosa pun kita buat, sebab tak tahu. Nabi kata seseorang yang langsung tak tahu tentang selok-belok agama, halal, haram, dosa dan pahala, itu ciri-ciri orang munafik. Ya, tapi ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah, yang pertama kata Nabi, sekurang-kurangnya fahamlah dosa, pahala, halal dan haram dalam agama. Yang kedua, kata Nabi, perkara yang hanya ada pada orang beriman tapi tak ada pada orang munafik, at-tabassumu fil wajhi. Orang beriman ni wajah dia kena sentiasa berseri, ceria, bersinar. Maksudnya apa? Tak sombong. Orang beriman ni jangan sombong. Orang beriman ni jangan suka tarik muka dengan orang lain. Mentang-mentanglah pangkat tu tinggi sikit, lebih daripada orang, dia mula menyombong. Mentang-mentanglah harta tu lebih banyak sikit daripada orang, dah mula sombong. Mentang-mentanglah bini dia lebih muda daripada bini orang lain, dia mula sombong. Mentang-mentanglah bini dia lagi lawa daripada bini orang lain, dia mula menyombong. Mentang-mentanglah bini dia ramai, dia mula sombong. Nabi kata ciri-ciri orang beriman, dia takkan sombong. Orang yang sombong ni ciri-ciri orang munafik, kata Nabi. Yang ketiga, kata Nabi, ciri-ciri orang beriman hanya ada pada orang beriman tapi tak ada pada orang munafik. Kemudian an-nuru fil qalbi, hati dia bersih. Orang
orang beriman ni hati dia bersih. Macam mana kita nak tahu? Contoh, hati seseorang tu bersih, tengok perangai dia, tengok tingkah laku dia, tengok apa yang dia suka cakap. Kalau dia suka sangat cakap benda-benda kotor, tu tanda hati dia kotor tu. Kalau dia suka sangat cakap benda-benda tak elok, tu pun tanda hati dia gelap. Tengok pula perangai dia, tengok pula tingkah laku dia. Itu contoh gambaran kepada betapa kotornya hati. Tapi kata Nabi, yang hanya ada pada orang beriman, tapi tak ada pada orang munafik. Orang beriman ni hati dia sentiasa bersih. Yang keempat, kata Nabi, hanya ada pada orang beriman, tapi tak ada pada orang munafik. Wal mawaddatu fil muslimin. Orang beriman ni dia suka mengeratkan hubungan silaturahim. Orang beriman ni dia akan suka mengeratkan hubungan persaudaraan. Dia kasih sesama saudara yang seagama dengan dia. Dan kalau orang munafik ni pun kerjanya nak gaduh dengan orang lain. Dengan adik-beradik pun dia bergaduh, dengan kawan-kawan pun dia bergaduh, dengan jiran-jiran pun dia suka bergaduh. Ini contoh bukan ciri-ciri orang beriman, tapi ini ciri-ciri orang munafik. Dan yang kelima, kata Nabi, yang hanya ada pada orang beriman tapi tak ada pada orang munafik, iaitu wal war'u bil lisan. Orang beriman akan sentiasa jaga setiap tutur kata dia. Saya sebut tutur kata sebab hari ini tutur kata bukan saja keluar melalui ucapan, bahkan hari ini tutur kata juga boleh keluar melalui penulisan. Jika benar kamu beriman kepada Allah, jagalah setiap ucapan dan penulisan kamu. Jangan kita hanya jaga setiap ucapan tapi kita tak jaga setiap penulisan kita. Jangan hanya kita jaga setiap penulisan kita tapi kita langsung tak jaga setiap ucapan kita. Nabi kata, hanya ada pada orang beriman tapi tak ada pada orang munafik. Orang beriman akan sentiasa jaga setiap tutur kata dia, sama ada tutur kata melalui ucapan ataupun tutur kata melalui penulisan. Kerana itu datang seorang pemuda bertemu dengan Nabi SAW. Bagaimana Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis. Pemuda ini datang minta nasihat kepada Nabi. Dan antara nasihat yang Nabi sampaikan kepada pemuda ini apa dia? Nabi kata, wa alaika bittaqwa. Kau kena jadi orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Fa innahu jima'u kulli khair. Kerana sesungguhnya takwa itu himpunan bagi segala jenis bentuk kebaikan. Yang kedua, kata Nabi, wa alaika bitilawatil Quran. Kau kena lazimkan diri kau, kalau boleh sentiasa membaca Al-Quran. Kalau kau tak boleh baca Quran, sekurang-kurangnya dengar Al-Quran. Sebab orang yang sentiasa melazimkan dirinya dengan Al-Quran, sama ada membaca ataupun mendengar, maka orang ini nama dia akan menjadi sebutan oleh para malaikat di langit. Fa innahu dzikrul laka fis sama', kata Nabi. Nama orang yang sentiasa membaca dan mendengar Al-Quran akan meniti di bibir-bibir para malaikat di atas langit sana. Yang ketiga, Nabi nasihat, wa alaika bidzikrillah. Perbanyakkan berzikrullah. Fa innahu nurul laka fil ardi. Kerana setiap zikir yang kamu ucapkan itu akan menjadi cahaya untuk kamu dalam kehidupan kamu di dunia ini. Banyakkan ingat kepada Allah. Kita nak ambil hak orang, walau orang tak nampak tapi Allah nampak. Tengok, kita ingat Allah. Kita nak mengatur orang walaupun orang tak dengar tapi Allah dengar. Betul. Kita nak menipu orang walaupun orang tak tahu tapi Allah tahu. Ini cara kita berzikrullah. Nabi
Nabi kata, jika kamu sentiasa ingat kepada Allah, maka zikir itu akan menjadi cahaya untuk kamu di bumi ini. Dan yang keempat, yang terakhir, Nabi nasihat kepada pemuda, wahsul lisanaka, jaga setiap tutur kata kamu, jaga setiap apa yang kamu nak ucapkan, jaga setiap apa yang kamu nak tulis. Fa innahu dzalika taghlibu syaitan. Bila kamu boleh jaga setiap ucapan kau, bila kamu boleh jaga setiap penulisan kau, kata Nabi, itulah juga salah satu cara untuk kamu elakkan tipu daya syaitan yang menimpa ke atas diri kamu. Jadi akhirnya dia berbalik kepada tutur kata. Dan itulah tajuk hadis kita pada malam ini. Tak sepatutnya orang yang beriman kepada Allah, dia suka melaknat, dia suka mencaci, dia suka menghina. Soalannya, apakah dalam Islam langsung tak dibenarkan kita mencela? Jawapannya, dibenarkan, tapi mengikut keadaan tempat dan masa. Kerana dalam hadis ada juga Nabi gambarkan kepada kita tentang 4 golongan manusia yang Allah laknat. Ada 4 golongan manusia yang Allah cilakakan dia. Yang pertama, kata Nabi, manusia yang Allah akan cilakakan dia, iaitulah golongan manusia yang suka cerita kebaikan dia pada orang lain. Ya, daripada sekecil-kecil kebaikan hingga sebesar-besar kebaikan, semua nak kena cerita ke orang. Kalau tak ada aku tak penuh tabung masjid ni, contohlah. Kalau tak ada aku kosong, tak ada ceramah kat masjid ni, semua benda nak cerita ke orang. Dia bangun ibadat tengah malam pun nak cerita ke orang. Ya, semua dah daripada A sampai Z. Hal anak bini pun nak cerita ke orang. Macam dia seorang je ada anak, macam dia seorang je ada bini. Orang lain tak ada anak, tak ada bini ke? Contoh kan. Macam anak dia seorang je yang berjaya, macam orang lain tak berjaya kan. Tapi pasal apa orang boleh tak bercerita? Sebab orang tak nak bercerita. Nabi kata, golongan manusia pertama yang Allah celakakan dia, golongan manusia yang suka sangat cerita kebaikan dia kepada orang. Walhal kalau ditanya kepada dia, Allah dah terima ke belum amal kebaikan kau? Dia sendiri pun tak tahu. Tapi gaya dia sembah, gaya dia bercerita tu macam dia yakin Allah dah terima amal kebaikan dia. Jangan begitu. Golongan manusia kedua yang Allah celakakan dia, iaitu golongan manusia yang bila dia buat dosa, tapi dia lupa dengan dosa. Dosa dia masa budak, dosa dia masa remaja, dosa dia masa dewasa, dosa dia masa dia muda, sampailah dosa dia masa dia tua. Dia pandai buat dosa, tapi dia lupa semua dosa-dosa itu. Nabi kata, ini golongan manusia kedua yang Allah celakakan dia. Nampak? Sedangkan setiap dosa-dosa manusia itu sentiasa dalam pemeliharaan Allah. Subhana man la yanamu wa la yasmu. Maha suci Allah. Allah langsung tak pernah tidur, dan Allah langsung tak pernah. Yang ketiga, kata Nabi, Allah celakakan golongan manusia yang suka memandang rendah kepada manusia yang lain disebabkan faktor kemiskinannya. Mentang-mentang dia miskin, kita hina dia. Mentang-mentang dia tak ada pangkat, kita hina dia. Ya? Mentang-mentang dia B40, kita hina dia. Nabi kata, ini golongan manusia ketiga yang Allah celakakan. Yang keempat, kata Nabi, golongan manusia yang Allah laknat, yang Allah celakakan dia, itulah golongan manusia yang memandang mulia kepada manusia yang lain disebabkan faktor kedudukan dunia dia. Mentang-mentang dia datuk, mentang-mentang dia datuk Seri, mentang-mentang dia Tan Sri, mentang-mentang dia orang kaya, mentang-mentang dia bos, kita cakap manis mulut dengan dia. Ya, elok seri muka dia, kita dengan dia. Tapi bila kita cakap dengan orang miskin, kita menengking-nengking dia. Walhal dalam hadis Nabi kata, manusia yang akan mendapat naungan daripada Allah di mahsyar nanti, manusia yang berkasih sayang sesama manusia kerana Allah, bukan kerana pangkat dia, bukan kerana darjat dia, bukan kerana kedudukan dia. Faham? Baik.
Jadi dalam Islam dibolehkan juga untuk kita mencela, tetapi dengan beberapa syarat yang tertentu. Macam kita mengumpat, dalam Islam tak dibenarkan mengumpat kecuali atas sebab-sebab tertentu. Contoh, kita ada jiran yang berdekatan, memang kita tahu dia ni ahli maksiat, kan? Jadi kita dah nasihat, tak makan nasihat. Kita dah tegur, tak nak terima teguran kita. Kita dah marah pun tak jalan juga. Akhirnya kita nasihat pada anak cucu kita, rajin-rajin. Atuk tak nak kau jadi macam orang, itu mengumpat tu. Ayah tak nak kau jadi macam orang, itu mengumpat tu. Waktu tu dibolehkan untuk kita, tapi dengan syarat lah. Kita dah nasihat, kita dah tegur, kita dah marah, tapi tak jalan. Jangan jadi macam simpulan-simpulan itu. Jangan tiru macam perangai simpulan-simpulan itu. Itu namanya mengumpat yang dibolehkan dalam agama. Okay, baik, itu mukadimah malam. Baik, dia mukadimah kena panjang, kuliah kena pendek. Baik, hadis kita pada malam ni, kita tengoklah terjemahan dia, iaitu hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni antara isteri Nabi yang banyak menceritakan hadis-hadis Nabi. Bahkan dalam ranking, Aisyah ni antara top 5 antara sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Antaranya Abu Hurairah, antaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, antaranya Ibnu Abbas, antaranya Sayyidina Jabir, dan antaranya termasuklah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Banyak hadis-hadis Nabi yang datangnya daripada Aisyah. Pernah satu ketika, sahabat datang jumpalah sahabat datang ke rumah Aisyah di balik tirai. Mereka tanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, kebiasaannya kalau Nabi datang ke rumah kau, apa yang biasanya Nabi akan bagi tahu kepada kau? Nabi kata, wahai Aisyah, aku pelik dengan perangai manusia ini. Lau anna bena Adam wadiyaini min zahabin latamanna ilaihi mathalithan. Wahai Aisyah, memang betul lah perangai manusia ini. Kalaupun Allah kurniakan kepada mereka 2 lombong emas, sudah tentu mereka akan minta lombong emas yang ketiga. Bukan satu gelang emas tau, mam. Bukan satu kedai emas, 2 lombong emas. Allah anugerahkan kepada dia 2 lombong emas, sudah tentu dia akan minta lombong emas yang ketiga. Sehingga Nabi kata manusia ni takkan pernah rasa cukup dengan dunia yang manusia ada, kecuali apabila manusia bertemu dengan tanah, iaitu Nabi. Dan penutup kepada hadis itu, Nabi kata, innama ja'alallahu ta'ala hadzal mal liyuqama bihi as-salah wa yu'taz zakat. Kamu carilah harta sebanyak mana yang kamu nak cari, tidak menjadi kesalahan. Kamu nak kejar dunia, kamu nak himpun dunia, walau ke hujung dunia, himpunlah, kejarlah dan carilah. Tapi Nabi kata, jangan lupa duit, harta benda yang kamu dapat, di samping kamu gunakan untuk keperluan hidup kamu, tempat tinggal, pakaian, makan, minum, tapi jangan lupa 2 perkara ni. Yang pertama, liqama bihi as-salah, gunakan harta kamu untuk beramal saleh, berzakat, bersedekah, berwakaf, bantu orang miskin. Yang kedua, yu'taz zakat, jangan lupa untuk berzakat. Faham ya? Itu hadis pada Aisyah. Jadi Aisyah kata bahawasanya orang-orang Yahudi telah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka, yakni Yahudi, telah berkata kepada Nabi. Apa kata Yahudi? Tengok, ni kata cilaka punya Yahudi kan. Dia kata assalamualaikum. Orang Yahudi, dia bagi salam dekat Nabi, itu gaya dia, assalamualaikum.
Dalam kurungan tengok terjemahan dia apa? Semoga mati atau binasalah ke atas kalian. Orang Yahudi doakan supaya Nabi ini mati, supaya Nabi ini dibinasakan. Tuan-tuan, peristiwa itu didengari juga oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan mungkin ada para sahabat yang lain pun kan. Tapi dalam hadis ini menceritakan ketika Yahudi bagi salam seumpama itu, bukan saja didengari oleh Nabi, bahkan turut sama didengari oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maka bila Aisyah dengar, maka Aisyah radhiyallahu anha pun menjawab, ke atas kalian juga kebinasaan, ke atas kalian juga kebinasaan, dan moga laknat Allah ke atas kalian, dan juga kemurkaan Allah ke atas kalian. Aisyah kata kan? Bila itulah doa dan salam yang dibagi oleh Yahudi kepada Nabi, maka itu jugalah yang Aisyah balas kepada perbuatan Yahudi. Nampak? Sebab tu kita ni sebenarnya tak boleh bagi salam kepada orang yang bukan Islam, tapi kita disuruh memberi salam kepada sesama saudara seagama dengan kita. Tadi saya sebut bagaimana cara supaya Allah boleh ampunkan dosa kita. Kan tadi 3 saya sebut. Selain daripada sembahyang sunat taubat, selain daripada beristighfar, selain daripada kita duduk dalam majlis ilmu, termasuklah bila kita jumpa saudara yang seagama dengan kita, tuan-tuan jangan lupa buat 2 perkara ni. Yang pertama, ucapkan salam. Yang kedua, berjabat tangan. Setiap kali bila tuan-tuan ucapkan salam, gugur dosa-dosa kita. Yang kedua, kita berjabat tangan. Setiap kali bila kita berjabat tangan, sama juga gugur dosa-dosa kita. Ya, jumpa orang bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Untuk guru saya, orang Masjid Tanah, ya, dia dah pindah ke Melaka. Dulu saya pernah tanya dia, kalau saya nak pergi, bagi tahu kat area mana kan, dia tak tahu nak share location. Oh tu, dia kata senang. Kau sampai dekat area Masjid Tanah, tempat ni, kampung ni, kau cari mana rumah dia Tuan Haji Ibrahim Assalamualaikum. Sebab dalam kampung tu bapa dia dapat gelaran Ibrahim Assalamualaikum. Sebab bapa dia antara orang yang tabiat dia suka memberi salam. Walaupun asyik muka itu je dia lupa, dah bagi salam, jumpa lagi dia bagi salam juga. Agak-agak kalau kita nak ke buat macam tu. Kalau boleh Haji Tufah Assalamualaikum. Gitu kan. Tuan-tuan, dalam hukum memberi salam hukumnya sunat, menjawab salam hukumnya wajib. Tetapi walaupun hukum menjawab salam itu wajib, kelebihannya bukan terletak pada menjawab salam. Kelebihan dan keutamaannya letak pada orang yang memberi salam. Allah lebih suka kepada orang yang memberi salam daripada orang yang menjawab salam. Sebab tu salam ni kita kena rebut. Sebab salah satu cara supaya Allah boleh suka pada kita, antaranya dengan cara memberi salam. Tak kira lah, walaupun orang yang kita bagi salam itu lebih muda daripada kita, ataupun kurangnya ilmu dia daripada kita, ataupun tingginya ilmu dia daripada kita, kalau boleh amalkanlah terlebih dahulu kita memberi salam. Hatta kita diajar dalam hadis, kita masuk ke rumah kosong contohnya, pun bagi salam. Assalamu alayka wa ala ibadillahis salihin. Dan kalau boleh kita ajarkan juga pada anak cucu kita,
setiap kali nak masuk ke rumah, bagilah salam. Sebab ada satu jin yang akan sentiasa duduk di permukaan pintu rumah kita. Jin ini akan turut masuk ke dalam rumah kita jika ahli rumah kita masuk ke dalam rumah tanpa memberi salam. Jadi kita ajar anak cucu kita, ahli keluarga kita, lazimkan diri supaya masuk ke rumah memberi salam. Faham? Ada soalan? Ke saya membebel seorang-seorang? Boleh faham ni? Ada soalan ni? Jadinya Aisyah kata ke atas kalian juga kebinasaan. Ini untuk Yahudi lah. Dan moga laknat Allah ke atas kalian, kata Aisyah kepada Yahudi tadi. Dan juga kemurkaan Allah ke atas kalian, kata Aisyah kepada Yahudi tadi. Baik, mendengar hal itu, Nabi SAW pun bersabda kepada Aisyah, tenang wahai Aisyah, mahlan ya Aisyah. Mahlan ni Nabi kata apa? Mahlan ni tenang. Kalau kita dalam orang Melayu ni, dia orang Melayukan orang putih kan, relax. Mahlan. Lepas ni tuan-tuan guna ayat tu, mahlan. Apa dia mahlan? Tenang, cool, relax. Mahlan. Guna ayat tu, saya ijazah kat sini. Tuan-tuan, jadi kan tu perkataan kalimah mahlan tu bahasa sembang. Mahlan. Ya, Dia dah dengar dari kat belakang. Mahlan. Ustaz cepatlah habis. Mahlan. Biasa kita guna ayat sabar kan, sabar tu biasa. Ni kita guna mahlan. Nabi kata mahlan ya Aisyah. Tenang, relax, cool. Jangan guna ayat sabar tu dah biasa kan. Maksudnya Nabi nak cerita ni betapa marahnya Aisyah. Aisyah marah sebab ada orang buat macam tu dekat suami dia kan, melenting dia. Nabi relax, dia tak boleh relax kan. Pasal tu Nabi kata mahlan. Nabi tak kata usbur ataupun isbir. Nabi tak kata sabar, tapi Nabi kata mahlan. Sebab tu tuan-tuan gunakan ayat tu dalam bahasa sembang harian kita. Mahlan. Bukan malas, mahlan. Baik. Nabi kata, tenang wahai Aisyah, hendaklah engkau bersifat lemah lembut serta berwaspadalah daripada sifat keras dan keji. Kerana terkadang-kadang dakwah dalam Islam ni dia bukan hanya kepada apa yang kita ucapkan, bahkan termasuk juga dalam kategori dakwah bila kita tunjukkan akhlak yang terpuji. Kerana itu, antara modal dakwah Nabi selain daripada apa yang dia ucapkan, juga termasuklah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Itu modal. Sebab tu kalau kita tanya apakah modal dakwah Nabi, antara modal dakwah Nabi ialah akhlak yang mulia. Tentu ada hadis Nabi kata ashabikan nujum, bi ayyim ihtadaitum fahtadaitum. Nabi mengumpamakan sahabat-sahabatnya seperti bintang-bintang di langit. Soalan dia, pernahkah kita dengar, nampak, baca, tengok bintang-bintang di langit ni bercakap? Dan tentu jawapan kita, mana pernah bintang bercakap. Tapi kenapa Nabi tetap mengumpamakan sahabat-sahabat tu seperti bintang? Kalau kita belajar dalam ilmu tashbih, orang panggil dalam ilmu balaghah, ada satu bab yang menamakan bab tu tashbih, bab penyerumpaan. Macam kita katalah
binatang kau, setan kau. Itu orang panggil tasbih balik. Maksudnya tengah marah ni, kita buang perkataan engkau ni macam setan. Kita buang perkataan macam tu. Jadi Najib, setan kau, kan? Apa lagi? Binatang kau. Sepatutnya engkau ni macam setan, engkau ni macam binatang. Itu tak marah lagi. Yang marah ni buang perkataan macam tu, kan? Setan kau, binatang kau. Dalam ilmu balaghah dinamakan tasbih balik. Tahu? Tapi ada satu bab orang panggil bab tasbih, bab penyerupaan. Bukanlah Nabi kata sahabat tu bintang, tapi Nabi nak bagi tahu walaupun bintang tu tak pernah bercakap, sehingga hari ini tak ada pernah seorang manusia pun yang bila tengok bintang di langit dia akan rasa benci dengan bintang. Bahkan manusia suka tengok bintang. Kita keluar pada waktu malam yang memang takkan turun hujan, masa tu kita akan nampak penuh bintang di langit. Ujurlah bintang tu kecil sebab jauh, kan? Kalau lah dia dekat nampak besar, nak kita berselfie, kan? Tapi jauh. Tak ada seorang manusia pun yang bila tengok bintang di langit dia akan benci dengan bintang tersebut. Macam itulah sahabat Nabi. Punya baiknya sahabat Nabi, punya eloknya tutur kata dia, punya eloknya perangai dia, sehingga tak ada seorang pun manusia yang tengok sahabat Nabi mereka akan benci dengan sahabat Nabi. Sama macam kita tengok bintang di langit tadi. Itu namanya bab tasbih, bab penyerupaan. Ini akhlak. Nabi kata apa? Wajah syabah itu. Apa tujuan Nabi samakan sahabat dengan bintang? Penyamaan itu sama dari sudut akhlak. Baik, pasal tu kadang-kadang dakwah kita ni bukan dengan mulut, bukan dengan tutur kata saja, akan termasuk dengan akhlak dan budi pekerti. Orang tengok kita, wah, tertarik hati dia dekat kita. Itulah Islam. Ini tak ada kerja maki hamun orang, menghina orang, menjatuhkan air muka orang. Ini bukan dakwah Islam yang sebenar. Baik. Lalu Aisyah radhiyallahu anha menjawab, tidakkah engkau mendengar apa yang telah mereka katakan kepada engkau wahai Rasulullah? Assalamu alaika, cilakalah engkau wahai Muhammad. Itulah, binasalah engkau wahai Muhammad, ya? Itu yang Aisyah kata. Kadang-kadang ni ada manusia macam tu. Itu masalah ni bila kita kawan dengan orang yang sangat sabar ni. Kita pula tak sabar. Kalau boleh kita nak dia marah, macam mana kita marah? Ini masalah kalau kita berkawan dengan orang yang sangat sabar ni. Kalau boleh kita nak cucuk, kau kena marah dia, tak boleh. Sedangkan kawan tu relax, dia mahlah, dia tenang, kan? Kawan ni pula yang tak tenang, macam dia yang kena kata. Orang yang kena kata boleh bertenang, orang yang dengar orang kena kata tak boleh tenang. Aisyah kata gitu. Takkan kau dengar apa yang telah dikatakan oleh orang Yahudi kepada kau? Lalu Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Wahai Aisyah, tidakkah engkau mendengar apa yang telah aku katakan ketika Yahudi itu bagi salam assalamu alaikum? Sebenarnya Aisyah tak dengar apa yang Nabi jawab. Sebenarnya Nabi jawab, tapi Aisyah ni marah sampai dia tak dengar. Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, aku telah pun menjawab ke atas mereka dengan ucapan wa'alaikum. Assalamualaikum, Nabi jawab wa'alaikum. Gitu. Tapi Aisyah tengah marah, dia tak ada nak dengar. Pasal tu membawa maksud, kalau orang tengah marah tak payah kita cakaplah dengan dia, tak guna pun. Kita ni macam Luqman, na'udzubillah lah. Kawan ni cakap, kawan ni bercakap, kawan ni bercakap, kawan ni bercakap. Ada yang naik tangan tu, kan? Ataupun tu cerai-berai tu. Kita ni kalau nak cakap, kita kena bercakap dalam keadaan tenang. Barulah bila kita bercakap, kawan tu dengar. Bila kawan tu cakap, kita boleh dengar. Tapi kalau dua-dua tengah marah, nak cakap benda, betul tak? Kita nak nasihat orang, biar orang yang bersedia untuk dengar nasihat kita.
Tapi kalau orang tu tengah marah, cakaplah apa pun tak kena. Qala Nabi, dia otak, kalau otak kau dia begini. Qala Allah Ta'ala, kalau otak kau dia begini. Sebab dia tengah marah. Jadi Aisyah punyalah dia marah dengan perangai Yahudi yang bagi salam tak elok dekat Nabi itu, sampai dia tak dengar. Sebenarnya Nabi jawab, wa'alaikum. Macam mana kau doakan kebinasaan aku, semoga kau juga diberi kebinasaan oleh Allah. Itulah jawapan Nabi. Lalu Nabi jawab, maka disebabkan jawapan Nabi wa'alaikum, engkau juga akan dibinasakan, kata Nabi kepada Aisyah, maka sesungguhnya Allah akan perkenankan doaku pada mereka. Nabi kata engkau juga akan dibinasakan oleh Allah. Itu doa Nabi. Nabi kata kepada Aisyah, sudah tentu doaku akan diperkenankan oleh Allah untuk mereka. Namun doa mereka, kata Nabi kepada Aisyah, tidak akan diperkenankan oleh Allah. Jangan takut, walaupun mereka doa kebinasaan untuk aku, doa mereka tu Allah Ta'ala tak kabulkan, tapi doa aku untuk mereka Allah Ta'ala akan kabulkan. Maknanya apa? Nabi kata engkau, semoga engkau dibinasakan oleh Allah, doa Nabi dikabulkan. Yahudi kata engkau dibinasakan oleh Allah wahai Muhammad. Nabi kata apa? Doa mereka tidak akan dikabulkan oleh Allah. Membawa maksud tuan-tuan, dalam isu doa ni ada dua cara, dua pilihan pada kita. Sama ada dengan doa itu boleh menyebabkan kita masuk ke syurga, ataupun dengan doa juga boleh menyebabkan kita masuk ke neraka. Terpulang pada tuan-tuan. Saya bagi contoh, bagaimana cara doa itu boleh membawa kita masuk neraka bila kita doa sesuatu yang tak elok untuk orang lain. Hal ini berlaku kepada seorang wali Allah, nama dia Bal'am Ba'murah. Bal'am Ba'murah ni seorang ahli ibadat yang cukup hebat. Dia wali Allah di zaman Nabi Musa alaihi salam. Dia beriman dengan agama Nabi Musa, tapi disebabkan oleh umpan harta dunia, dia tewas. Raja pada ketika itu datang jumpa Bal'am, minta supaya Bal'am doakan supaya Nabi Musa dibinasakan oleh Allah. Bal'am kata, mana boleh, sebab Nabi Musa tu Nabi aku, agama yang aku anuti ni agama yang dia bawa, jadi tak mungkin aku akan doakan kebinasaan untuk dia. Lalu ringkas cerita, Nabi Bal'am Ba'murah ni dia tak jadi doa kebinasaan untuk Nabi Musa, tapi dia doakan supaya Nabi Musa disesatkan jalan selama 40 tahun. Nabi Musa dalam perjalanan pulang daripada Palestin nak menuju ke Mesir, sampai di satu lembah yang bernama Lembah Sinai. Nabi Musa dan pengikut dia sesat di lembah itu selama 40 tahun, disebabkan oleh doa Bal'am Ba'murah. Musa tanya kepada Allah, kenapa aku boleh sesat selama 40 tahun ni? Allah bagi tahu kepada Musa, disebabkan aku terima doa Bal'am Ba'murah. Lalu Musa doa pula kepada Allah, wahai Allah, seperti mana kau terima doa Bal'am Ba'murah, seperti itulah kau terima doa. Apa doa Musa? Wahai Allah, kau cabutlah iman daripada dada Bal'am sebelum kau cabut nyawa Bal'am Ba'murah. Akhirnya apa? Bal'am Ba'murah dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah, dan ke neraka lah dia disebabkan oleh doa. Ataupun kita pilih jalan disebabkan doa, kita masuk ke syurga Allah, dengan syarat doakanlah sesuatu yang baik untuk orang. Pasal tu Nabi kata, qalal malak walakam ithlahu. Setiap kali bila kita doa sesuatu yang baik untuk orang, maka malaikat akan cakap, macam mana kau doa yang baik untuk orang, macam itulah kau akan dapat kebaikan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi saya rasa cukup sekali itu. Panjang umur, sihat tubuh badan. Kita jumpa bulan depan, orang panggil tahun baru Islam. Ya, mudah-mudahan makin panjang umur kita, makin elok amal ibadat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ba'dihi tafarruqan ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna